Klaim masuk RM 7,000 ke 9,000 sebulan. 2 tahun tak declare. Jom kita kira sekejap. Ambil purata 8,000 darab 12 bulan, setahun dah 96,000. 2 tahun dah dekat 200,000 sales masuk. Tuan, ini bukan level ikan bilis lagi ni. Apa risiko kalau senyap je? Meh sini saya bongkarkan 3 risiko besar. Okey, risiko pertama, paling sakit penalti. Di bawah Akta Cukai Pendapatan 1997, gagal hantar borang B untuk bisnes enterprise ni satu kesalahan. Kalau LHDN yang jumpa tuan dulu, tuan boleh kena penalti tak hantar borang, ditambah pula dengan penalti penipuan cukai. Boleh cecah sehingga 300% dari jumlah cukai yang patut dibayar. Okey, bayangkan cukai asal 5,000 campur penalti, silap-silap kena bayar 20,000. Koyak poket. Okey. Risiko kedua, tiba-tiba nama sangkut kat airport, nak pergi umrah atau melancong tak lepas sebab ada sekatan perjalanan travel ban dari LHDN. Satu lagi, rugi besar dari segi kewangan sendiri. Tuan ada cash flow, bisnes cantik, 9,000 sebulan, tapi bila nak beli rumah atau kereta, bank akan reject. Sebab apa? Sebab bank tak pandang duit masuk tu kalau tak ada bukti dokumen pengisytiharan cukai borang B yang sah. Okay, risiko ketiga, jangan ingat LHDN ni tak tahu. Kalau duit 9,000 masuk setiap bulan ke dalam bank account, sistem bank akan detect transaksi bisnes. Kalau tuan guna account personal pula untuk enterprise, bank boleh flag account tu, tutup account dan lapor kepada bank negara dan LHDN. Bila masa je surat cinta boleh sampai ke alamat rumah tuan. Okay, jadi apa jalan keluar? So, jangan tunggu LHDN ketuk pintu. Cari accountant atau ejen cukai bertauliah sekarang, minta diorang susun balik akaun untung rugi 2 tahun lepas dan buat pengakuan sukarela voluntary disclosure di cawangan LHDN. Bila kita serah diri, penalti biasanya jauh lebih rendah dan boleh dirunding. Korang ada bisnes tapi masih keliru nak uruskan cukai, komen bantu, tim saya akan cuba bantu korang. Okay, jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABCD Showcase. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.